Alhamdulillah. Projek baru. Bukan projek baru apa ni untuk kita nak buat signboard ni. Dia punya board tu proper. So ni kita akan buat ada konsep ni. Ikut kita punya konsep farm lah. Alhamdulillah dah siap lah. Ini semua dah siap. Tinggal lagi nanti kita nak buang minyak ataupun cat. Kita nak pacak kat situ lah. Nanti tengok baru siap, nanti baru boleh siap pacak apa semua, baru boleh tengok sepenuhnya. Boleh tahan lah, kayu besar. Kayu ni sebab ada, so kita buat lah. Ni kita bubuh skru. Ok, ni kita buat senang macam ni. Nanti kita akan pacak. Sini kita akan gantung lah, signboard. Ni iklan apa semua nanti kita akan buat kat sini lah. Pelan-pelan lah, grow kan. Pelan-pelan. Ni kayu ni sekejap lagi baru start cuci-cuci kita buat untuk. Ni kayu yang semalamnya ni, kemarin punya tu kan. So cuci-cuci dulu, baru kita boleh korek-korek untuk nak buat meja. Kita nak buat table. Dan nanti kayu yang kita dah belah tu untuk meja nanti kita buat ni, kita kalih. So yang batang ni kita akan pacak tanam. Jadi lepas cuci nantilah kita bersih main kemas. Yang ni kita akan buat kaki meja punya ni, pelapik meja. Jadi nanti dia akan belah sekali lagi lah. Panggil member main belah sekali lagi, baru kita boleh letak depan meja kan. Smart kan. Nampak tak? Nah, dia seni ya, nampak seni sikit lah. Wah, nak boleh siap satu-satu kan. Tak apa, sabar. Alhamdulillah siap kita punya tiang untuk signboard kita. So ini kita akan buat signboard lah. Kita akan gantung. Ni raw lagi lah, tak bubuh cat lagi kan. Dan nanti kita bubuh cat, bubuh minyak dulu baru boleh bubuh cat. Kita tengok sebelah sini. Dekat sehari juga kan. Dekat sehari juga. So baru kita boleh settlekan untuk meja pula. Okay, nice. Nanti kita akan bubuh kat sini sanitizer ataupun sabun nak basuh tangan ke apa kan. Nanti kita akan cat balik lah, buang balik ni kayu lama ni. Dia memang dia ada warna. Nanti kita bubuh gas torch. So bila kita tembak tu dia akan keluar. Dia keluar tu, kita akan tukar bubuh minyak untuk lembapkan balik dia punya kayu tu. And then nanti baru kita bubuh cat hitam. Alhamdulillah. Dia baru nak azan dah maghrib.